Akak minta maaf lah, daripada RM7 akak naikkan RM1 sebab barang terlalu naik. Hani ramai lagi tak tahu yang dekat Hanis Cafe ni ada buffet nasi berlauk. So, jom kita. Nasi ni macam biasa lah. Kalau buffet kan, kau boleh ambil banyak mana kau nak. Sekarang 61 lunch hour memang ramai. Sini aku rasa lebih daripada 30 lauk ni. Kat sini nampak kuah-kuah semua ada. Ini nenas masak lemak. Nenas masak lemak. Nenas masak lemak. Ini nampak Telur masak lemak. kurma. Ada apa? Kari ke. Kari juga. Telur. Ini apa? Ini kempatin mat. Kempatin tempoyak. Kempatin tempoyak harga RM8. Lepas tu boleh ambil banyak kali pula. Punya banyak. Kat sini kalau korang nak macam ikan ke ayam ke, kat sini pun ada mak. Semua banyak kan? Semua ada. Ikan bawal ada, ayam goreng ada, nampak? Kalau nak macam pedas-pedas sikit pun ada kan. Ni ada ayam belado. Ada bendi belado. Hari ni kita lauk dia semua ikan. Ambil semua ni semua RM8. Korang boleh ambil unlimited RM8. Okay, magic. Apa lagi? Kita ambil sayur pula. Ambil sayur. Lauk dah ada, sayur pula. Okay. Sayur campur pun ada nampak. Pekat lagi. Sebab ulam-ulam pun ada korang tengok. Korang nak makan ulam pun sini banyak. Yang paling best ni nampak ni. Sambal dia semua. Punya banyak sambal. Air asam, budu dengan sambal belacan. Tiga-tiga ada. Kau pilih yang mana satu. Okey, sekarang ni buffet kita RM8. So ni dia buffet nasi berlauk RM8 je. RM8 tak korang. Kau boleh ambil je macam-macam tadi, tapi yang kau ambil ini lah dulu. So jom kita rasa. Kau bayangkan patin tempoyak selalunya berapa ringgit. Kalau korang beli macam nasi dengan patin tempoyak dalam 14 apa semua kan. Ini patin tempoyak dia RM8. Siap boleh ambil banyak kali lah. Kau boleh refill lah suka hati korang. RM8 je. Kat luar mana nak dapat? Kuah patin tempoyak dia tak ada dah. Ceroy sangat tau. Dia okey je. Dia ada sikit rasa tau. Rasa tempoyak dia tu. Memang sedap lah. Untuk RM8 ni harga dia memang sangat-sangat berbaloi lah. Bukan berbaloi lah, memang bayar aku murah untuk zaman sekarang ni. So kalau korang nak, korang datang dekat Hani Cafe. Apa-apa pun, jom.